Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya berada di Taman Tasik Melati, iaitu tempat rekreasi di Perlis. Tasik ini yang kecil dan airnya yang cetek. Lebih daripada 150 buah pulau peting pasir yang boleh dilihat bertaburan di Tasik ini. Siar kaki telah dibina merintangi Tasik ini untuk membolehkan pengunjung menikmati pemandangan yang menarik. Di sepanjang siar kaki ini juga disediakan tempat untuk berehat selepas anda habis jogging ataupun selepas anda membuat aktiviti sukan apa-apa pun, anda boleh rehat di tempat situ, di tempat untuk beristirahat itu. Tasik Melati terletak di utara Kangar, Perlis, Malaysia. Ia sebuah tasik yang kecil tetapi indah. Ia mendapat namanya melalui bunga teratai yang terapung-terapung di atas air. Tasik buatan manusia ini juga menjadi kesukaan orang ramai untuk berkelah dan juga untuk selesai untuk menenangkan fikiran anda. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.